betul saya ni curi aja betul. Cuma lah ni maknanya dia LSDN ni tahu dari mana saya curi. Bagus, Cik. Dia boleh bantu? Ya, Cik. Saya terima panggilan ni daripada pihak Cik saat ni, daripada LSDN. Masalah apa? Okey, so Encik terima panggilan tu daripada sistem peringatan ke ataupun pegawai yang Ya, sistem peringatan, Cik. Masalah ke apa tu, Cik? peringatan? Ya, masalah apa tu saya perlu semak dahulu. Encik terima panggilan tadi, ada tak dibekalkan apa reference number? Sebesar boleh semak panggilan Encik ni urusan apa dengan pejabat hasil. Masa Encik terima panggilan tadi, ada dibekalkan apa-apa reference number tak? Reference number ataupun nombor rujukan lah. Untuk saya semak panggilan Encik ni urusan apa? Ada dia kata saya curi aja apa? Ya, tadi dia kata saya kecek-kecek. Okey, kalau tak ada tak apa. Encik boleh baca dulu nombor kad pengenalan. Saya cuba semak melalui nombor kad pengenalan untuk bagi Encik terima ni. Masalah sekarang Boleh bacakan dulu. Masalah sekarang ni saya ni orang Thailand, Cik, mana ada kad pengenalan. Orang Thailand boleh cakap Kelantan ni? Duduk Kelantan, mungkin saya besar Kelantan. Besar dekat Kelantan, tapi tak ada isi Malaysia. Memang betul saya ni curi aja betul. Cuma lah ni maknanya dia LSDN ni tahu dari mana saya curi. Macam mana Encik boleh guna nombor Malaysia sedangkan Encik orang Kelantan? Ada. Kenapa Encik gunakan nombor Malaysia? Itulah bos saya. Bos saya Toki Ayen. Ya. Mungkin ini berkenaan dengan panggilan daripada bos Encik lah. Nama bos itu siapa? Nama Mak Ayen. Tak apa, nanti saya hubungi semula Encik Mak ya. Telefon ke Mak diri lah lagu mana bak saya ni. Iya. Tu saya kerja kecuri air betul Cik. Ya. Saya ngaku. Ya. Cik tak apa, Cik telefon ke Mak Ayen diri lah lagu mana saya tak kerti nak kecek juga. Ya. Cik mana siapa dia ni, Cik? Cik duduk mana? Kenapa tanya saya? Tak apa, nanti saya call semua Jemaah. Saya tambahkan dulu panggilan. Cik telefon saya muka kecek saya dah. Saya nak tanya lah. Saya tak ada telefon siapa dekat sini. Saya tak ada telefon siapa dekat sini, Cik. Cik tak ada siapa-siapa. Menatang scam hanya je tahu main mana aku ni curi air. Kau mak pecah dia. Rahsia kata aku ni curi air.